Aku pegagah. Aku bantu kuatkan otak dan badan kau. Makan aku supaya cergas setiap hari. Aku ulam raja. Aku kaya dengan vitamin dan antioksidan. Aku bantu badan kau lawan penyakit. Aku daun selum. Aku bagus untuk jantung tekan darah. Makan aku supaya sihat sentiasa. Aku kaduk. Aku bantu lancarkan pengen kuatkan tulang. Makan aku untuk badan cergas. Aku kacang botol. Aku kaya dengan serat dan zat besi. Makan aku supaya badan kau kuat dan bertenaga. Hai semua. Suka tak dunia animasi ni? Kalau suka, tekan like. Jangan lupa komen kat bawah banyak cerita menarik menanti. Aku petai. Aku boleh bantu tenaga badan dan kawal gula plus makan dengan sambal memang sedap gila. Aku jering. Aku boleh lancarkan pencernaan dan jaga buah pinggang. Rasa pelik tapi best. Hai semua. Suka tak dunia animasi ni? Kalau suka, tekan like. Jangan lupa komen kat bawah banyak cerita menarik menanti. Hai, aku pucuk paku dari tepi sungai. Aku buat badan rasa ringan. Kalau makan aku, mesti rasa bertenaga. Aku pucuk ubi dari kebun kampung. Senang tanam, senang masak, sedap dimakan. Makan aku, perut pun rasa selesa. Aku kangkung dari parit kampung. Rangup bila dimasak, sedap bila dimakan. Kalau makan aku, selera terus naik. Hai, aku bayam kampung yang segar. Aku buat badan rasa kuat dan tak cepat penat. Makan aku hari-hari, mesti rasa beza. Hai semua, suka tak dunia animasi ni? Kalau suka, tekan like. Jangan lupa komen kat bawah banyak cerita menarik menanti. Aku bendi. Aku kawal gula dalam darah kau. Aku buat aliran darah kau lebih stabil. Aku lancarkan pencernaan kau. Aku elakkan sembelit dalam badan kau. Bila gula terkawal dan pencernaan lancar, badan kau jadi lebih seimbang. Hai semua, suka tak dunia animasi ni? Kalau suka, tekan like. Jangan lupa komen kat bawah banyak cerita menarik menanti. Aku ubi kentang. Aku penuh karbohidrat dan vitamin. Bila kau makan aku, perut kau kenyang dan badan kau kuat. Aku ubi keledek. Aku manis dan kaya serat. Bila kau makan aku, badan kau sihat dan bertenaga. Aku ubi bit. Aku penuh vitamin dan kuatkan darah. Bila kau makan aku, badan kau segar dan sihat. Aku ubi keladi. Aku kaya serat dan tenaga. Bila kau makan aku, badan kau bertenaga lama dan perut kau happy. Hai semua, suka tak dunia animasi ni? Kalau suka, tekan like. Jangan lupa komen kat bawah banyak cerita menarik menanti. Aku serai. Aku bantu sistem penghadaman supaya perut rasa lebih selesa selepas makan. Aku membantu tubuh dengan antioksidan semula jadi yang menyokong aliran darah yang lebih sihat. Aku juga menghasilkan sebatian semula jadi yang dapat memberi sokongan ringan kepada sistem imun. Kalau serai diambil terlalu kerap atau banyak, sesetengah orang boleh rasa pedih ulu hati atau tak selesa pada perut. Hai semua, suka tak dunia animasi ni? Kalau suka, tekan like. Jangan lupa komen kat bawah banyak cerita menarik menanti. Hai, aku lobak merah. Aku suka buat mata awak kuat dan badan cergas. Kalau makan aku, mata awak akan nampak jelas dan badan lebih sihat. Tapi ingat, jangan makan aku sorang-sorang je. Makan sayur lain juga supaya badan lebih kuat. Ayo makan sayur, badan sihat dan mata terang. Jumpa lagi! Hai semua, suka tak dunia animasi ni? Kalau suka, tekan like. Jangan lupa komen kat bawah banyak cerita menarik menanti. Hai, aku Bayam. Aku suka buat badan awak kuat dan bertenaga. Kalau makan aku, awak akan lebih kuat dan cergas untuk bermain. Tapi jangan makan aku sorang-sorang je. Makan sayur lain juga supaya badan lebih sihat. Ayo makan sayur, badan kuat dan seronok bermain. Jumpa lagi. Hai semua, suka tak dunia animasi ni? Kalau suka, tekan like. Jangan lupa komen kat bawah banyak cerita menarik menanti. Hai, aku Labu. Aku suka jaga perut awak. Aku ada serat yang bantu perut rasa selesa. Aku paling seronok bila makan bersama sayur lain. Makan sayur sikit-sikit, badan pun jadi sihat. Hai semua, suka tak dunia animasi ni? Kalau suka, tekan like. Jangan lupa komen kat bawah banyak cerita menarik menanti.